Tak kisah ada sawo matang ke tan skin ke, ataupun kuning langsat ke, ataupun apa lagi, jenis-jenis kulit, ataupun yang berkedai, yang gelap lah, kulit gelap lah senang cerita. Yang tapi dia berminyak atau combination. Tapi dia berminyak atau combination. Siapa macam tu? Tak kisahlah dia kulit gelap tapi dia berminyak atau combination. Itu. Kali nak fokus situ je. Kulit kering dengan kulit sensitif siapa jap? Bagi kalian explain tu. Saya tadi nak fokus kepada berminyak dengan combination. Kalau awak nak pakai, boleh. Sekiranya awak nak pakai dekat muka. Contohnya siapa yang baru masuk peringkat ini boleh pakai dekat muka, dekat badan untuk cerahkan kulit sahaja. Kena faham untuk cerahkan kulit sahaja. Kalau katakan awak kulit berminyak atau combination, boleh pakai, tetapi kalau nak pakai dekat muka, kena pakai waktu malam. Sama ada muka atau badan pakai waktu malam. Usaha awal 7 tahun ke atas boleh pakai, lelaki pun boleh pakai, perempuan pun boleh pakai. Kalau nak pakai dekat muka untuk kulit berminyak atau combination, pastikan untuk 2 minggu pertama kalau nak pakai krim kat ini, pakai selepas cuci muka tiap malam. Pakai dia menipis je, sikit-sikit je. Okey? Kalau katakan nak pakai dengan skincare tu, tunggu minggu ketiga tapi selang-seli. Okey, macam contohnya minggu ketiga tu, macam contohnya hari ni pakai Viatlin, besok pakai skincare, macam tu. Boleh selang-seli macam ni lah. Pakai banyak ni je. Cukup untuk satu muka. Ni kulit berminyak ataupun combination tau. Kalian terangkan ni. Sebab apa tau? Kenapa kalian tak bagi mix dengan apa-apa skincare? Bukan tak boleh. Boleh. Tetapi kebanyakan kita ni, kebanyakan skincare kita ni ada moisturizer, betul tak? Ada essence ke, serum ke. Tak semua orang pakai essence serum, tapi mungkin akan ada moisturizer. Kalau tak ada binatang-binatang ni pun, pula tak ada benda-benda ni pun, mungkin ada krim. Siapa ada jenis skincare dia ada krim malam lah, krim apa-apa krim lah. Okey, biasanya kalau ada banyak terus skincare ada banyak krim. Kalau kulit kering sesuai, kalau kulit berminyak tu dia bertambah berminyak. Jadi kalau ada benda-benda skincare macam tu, dia dah orang dah ada extra hydration. Dah ada hydration, dah ada pelembab. Tak kisahlah ada moisturizer ke, ada benda tu dah ada hydration dah. Kalau kulit berminyak, pakai the extra hydration, dia akan menyebabkan clog pores. Maksudnya pori tu tersumbat lah. Kalau pori tersumbat akan menyebabkan jerawat. So kalian nak elak benda-benda macam tu. Boleh sebab kalian punya pun ada ingredient yang ada hydration juga. Jadi gitu.